Petikan 2. Rencana rotavirus. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Petikan 2. Rencana rotavirus. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Hampir semua kanak-kanak akan dijangkiti oleh kuman rotavirus sebelum atau pada usia 5 tahun. Rotavirus mendapat namanya daripada bahasa Latin rota yang bermaksud roda. Rotavirus adalah sejenis virus yang menyebabkan gejala muntah yang teruk dan cirit-birit kepada kanak-kanak. Terdapat 9 spesies rotavirus, namun rotavirus A dikenal pasti sebagai penyebab utama cirit-birit yang serius dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Selepas dijangkiti kuman rotavirus, tubuh badan mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk menunjukkan gejala. Antara gejala penyakit rotavirus adalah cirit-birit, muntah, demam, sakit perut dan kelesuan. Kebiasaannya, cirit-birit berlarutan selama 3 hingga 8 hari. Di Malaysia, kira-kira 22% hingga 50% daripada kes cirit-birit dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan rotavirus. Terdapat satu kajian di Malaysia yang dijalankan pada tahun 2016 menyatakan bahawa rotavirus menyebabkan 27 kematian, 31,000 kemasukan ke hospital, 41,000 rawatan pesakit luar dan 145,000 rawatan di rumah setiap tahun di Malaysia. Ibu bapa harus memastikan anak-anak meminum air yang cukup bagi mengelakkan dehidrasi. Namun, sekiranya kanak-kanak tersebut menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, maka perlulah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan selanjutnya. Langkah terbaik untuk mencegah rotavirus adalah dengan menggunakan larutan peluntur iaitu 1 bahagian peluntur dan 9 bahagian air untuk menyahjangkit permukaan objek. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 2. Rencana rotavirus. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Hampir semua kanak-kanak akan dijangkiti oleh kuman rotavirus sebelum atau pada usia 5 tahun. Rotavirus mendapat namanya daripada bahasa Latin rota yang bermaksud roda. Rotavirus adalah sejenis virus yang menyebabkan gejala muntah yang teruk dan cirit-birit kepada kanak-kanak. Terdapat 9 spesies rotavirus, namun rotavirus A dikenal pasti sebagai penyebab utama cirit-birit yang serius dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Selepas dijangkiti kuman rotavirus,
tubuh badan mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk menunjukkan gejala. Antara gejala penyakit rotavirus adalah cirit-birit, muntah, demam, sakit perut dan kelesuan. Kebiasaannya, cirit-birit berlarutan selama 3 hingga 8 hari. Di Malaysia, kira-kira 22% hingga 50% daripada kes cirit-birit dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan rotavirus. Terdapat satu kajian di Malaysia yang dijalankan pada tahun 2016 menyatakan bahawa rotavirus menyebabkan 27 kematian, 31,000 kemasukan ke hospital, 41,000 rawatan pesakit luar dan 145,000 rawatan di rumah setiap tahun di Malaysia. Ibu bapa harus memastikan anak-anak meminum air yang cukup bagi mengelakkan dehidrasi. Namun, sekiranya kanak-kanak tersebut menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, maka perlulah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan selanjutnya. Langkah terbaik untuk mencegah rotavirus adalah dengan menggunakan larutan peluntur iaitu 1 bahagian peluntur dan 9 bahagian air untuk menyahjangkit permukaan objek. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.